Tanya. Kamau lo kok. Gua ha. Jauh lah sini na simpang gua. Masuk nabi lo kok Coba ke di Kupang li rokok tadi. Masuk Kupang dia kayak kada isi duit ke yang lain. Lah. Banyak Jo. Banyak lama deh kau kong. Gua nak kerja yang dah baca gua. Awak kerja tapi di lapangan. Di lapangan. Iya di lapangan. Main bola. Indah. Kalau ada orang yang ke ditagih baru kerja. Nak ada yang ditagih itu ngawak leh. Kecuali dia kerja di kantor ya lagi biko kerja awaknya. Mogok bayar tuh kalau jadi kantor tuh. Awak takkan nacik deh Jo. Ayo jangan leh. Ajo kecil petang merantau di Batam ko sejak tahun berapa? 92. 92. Entah tu kiang aja. 92. Itu kalau di tahun gini 2020 tuh lampia Apollo kena. Lampia 20 tahun lu kena. Lebih ada kurang lah sebenarnya. Agak kali bilang Bang. Wang dah wajan nang tanya pulang kampung dah wang baru 2 bulan sih kau punya. 5 tahun. Dah 5 tahun yang sih kau. 5 tahun lagi cewek petang mah 2 bulan baar Jo. Ini ada kalau ke pulang kampung kau ada amo deh ikut cerita ada. Lah, ada 3 pakaru merantau wedang. Awal 5 tahun mah tahu para marantau tuh. Itu mangko den tarang kang. Jangan orang merantau orang pulau. Itu nang kadi tiru. Contoh Apa merantau tuh 3, ada dulu 3 okay? 3 macam kategori kekecil orang kini. 3 macam. Apa tuh yang pertama? Nam pertama. Marantau Cino namanya. Orang Cino marantau. Marantau Cino itu bang. Orang Cino pe marantau. Mau kasih itu gambar marantau Cino tu, selalu contoh Cino dah. Pai ewe dari rumah sampai tajun ke Indonesia kamai gua. Karena gari awak kau. Nak pulang itu lah. Ya tentu nak kampung itu lah. Itu manganya itu nak merantau nama itu. Itu namanya marantau Cino. Hilang je. Dah balik kampung Ada balik kampung lah dah. Itu marantau Cino orang tu. Sama lo kayak Ajo mah. Oh nak mau sama orang dah. Bah tuh. Ajo lah 20 tahun nak pulang kampung dah. Baru 20 tahun now ini. Anak kedua. Marantau mak. Amaknya pe marantau. Marantau mak itu uang. Amodiang lah. Baru 5 tahun tu nya. Apa kenal lantanyo pulang kampung. Bau tibo dia rantau orangnya. Amaknya tak kenal dia. Awak kapan tahu kecian kalau nak dapat karajo. Nak dapat kerja tu mak tak kenal. Ya mang awak di Batam boleh kalau nak dapat karajo tu pulang lah. Itu namanya marantau mak tu nak beli orang. Anak nampan tiang benar marantau ko itu uang. Marantau ko wak sabalun kayo wak. Wak boleh pulang. Kayo wak ini kuah. Pulang kampung wak. Marantau apa nama itu? Itu namanya marantau kayo. Berarti kalau lah kayo baru pulang. Pulang wak, tiba di rumah, kok dibangun rumah yang di sana gitu. Kok jalan namanya berlubang, gitu tumbuk. Kok surau namanya tabang kalai, mirau, tere. Soal macam adiagia, siang soal macam. Banyak bidi dia. Namanya itu kayo dah. Kalau nak kayo dia tu, madu nama saya. Dia kalau orang kayo tu mah ada yang bansai. Orang bansai ada yang kayo doh. Itu yang kecil kang. Itu nak kiri contoh. Cari peti sebanyak banyak ada yang tahu orang ko kalau laba-labiah pulang kampung awak. Dicari orang gae, dicari ke mana kan, dicari di sana-sana sekampung kita. Ada balabiah rezeki, di sini lah kita membantu. Kok surau nanti bangkalai, cok nadi nyanyi dengan sudah ada dah. Hei, Jo aja lihat. Ndak celah nanti go dro marantau Cino ndak lo doh. Marantau mak ndak lo doh. Marantau kayo apa lai? Sampai di sunah butang tahu ya. Kau nanti gagal sunarang kama kita ya. Kau nanti ada boleh kampung mah. Tu kalau sunah misalnya kalau marantau mak apa tu ya? Kalau marantau mak lah ya apa? Batam banyak uban yang sudah ada. Nah iya dah. Baca dah. Ya memang nanti itulah nak kalau merantau kan harus ditahan pai manih ya kan. Sakit sanangnya dia toko ditahan satu ndak manahan ya doh. Itu pesan lah wak. Itu pesan-pesan untuk orang awak tu nak. Itu pesan-pesan untuk orang awak tu. Kalau merantau kau boleh merantau, jangan merantau Cino. Merantau nak tentu kampung adalah cangkul batu jatuh ke lubuk aja. Menghilang je. Jangan merantau amak ya. Kalau merantau amak
2 hari tiba dia tahu orang punya. Buat panuang dia gua. Mak je. Katanya orang bako buat no hama o takkan ada wa. 2 hari yang orang tahu nya mang takkan ada. Ayo, ya kagam dia empat mah. Kalau seorang tu di kedai teju itu sudah ada penasaran. Dia aja. Kini lagi ya orang. Mengai gini. Kini, mah pokoknya dia bakal jauh nak bagaji dia nya. Mau ditundang tu. Ndak bakal ajo, tapi bagaji. Gue bakal jauh. Pindah bagaji dia. Lo kan ajo tancal. Amal tu. Bapak lu itu mah. Bakal ajo. Api nak bagaji dah. Anca cabi umumku amprumpi umumku mau ada bakal ajo lo tu mah. Nak bagaji lo do. Iya kan kadang kan dia sesuai. Makan ada pe. Makan. Mama iya loh. Bawang cago nak. Macam beramal. Inyo karajo. Ya. Ndak do gaji do. Makan minum. Yang kadang lagi dia sekali. Sekali lo nya. Itu kadang kau lebih itu mah iya lah. Ini ndak do gaji baru mau iya. Tapi dia sabuy kang mah. Pandai lah selai. Ayolah kacau di mana pe itu? Di mana pe karajo tu? Supang tang lo. Kecil gitu. Waang balako cina. Natakan lo ang lo cina. Ya golang lah je. Namanya ngayang gelak tu nya. Nah tentu lah itu dah. Ini tu ia namanya cari pengalaman mungkin. Pencari pengalaman kan. Nah, kalau itu tu baramal. Untuk tuang bertambah aja ilmunya kan. Bertambah ilmunya. Bertambah pengalamannya. Bertambah pakai. Itu dah buat. Kan dia nak buat curang nak beli ada awak dia kan tahu kau pandai-pandai. Akhirnya saran kan. Iyalah. Ibu lo cari pajak tu ya. Lah kerajo ndak bagaji dia. Sekupang jauh lo ke Sekupang tu mah? Ya. Lah. Kalau waktu punya perusahaan waktu suruh ka jombe awak gaji tu mah. Ya. Ya sayang nak supa ndak bapo je dah ndak ba perusahaan waktu. Bahajo. Baka kami aku kusun. Itu kau dengar. Ajo kamu ke pisang cie ha. Pisang jo. Nah. Onde. Jangan lucu. Nampak. Banyak sayangnya sunnah kan tu. Pisang bambi aja. Wala pula hitam puai. Bawa jo. Baca gue kau. Kupil habis. Kakak masuk nak kau. Pakai pai jo. Kamu mana minumnya? Wayo, macam gue kau lagi. Tang jo, bayar lah jo kau bayi je. Tang. Awak ke pai pulang kampung jo. Jadi kalau nak ditanya kan ada ni. Nak kasih air rumahnya ni ada. Bak kami ni saya dua ikut sunnah. Awak ke pulang kampung jo. Agak sama mak. Okey. Dapur begitu ha. Dia tanya jo. Yo mak teraga. Iyalah jo, di sini teraga. Parang tu. Nak tertekuk dari tadi. Tu mana tu mak mana tu. Tiga dia tak dia tahu nya. Mak tak kenal sekali. Iya Itu dah jo. Iya, Sunnah. Jangan lupa ya jo. Apa sunnah? Utang. Tang bayar jo. Utang bayar jo, jangan lupa. Awak ke pulang kampung. Padusi biasa teragama. Dua ale. Kurang kau untung. Barang. Kini kau. Iyalah jo, aku pulang kampung gini mah. Engkau kembali tiket guys. Mau itu mana sunnah nama anu ya lah. Ada jo. Tapi lah jo nah. Aku anu petang itu buka ni orang kau lihat. Tang apa? Sedekah kaki utang. Tapi kerja. Ayo kau lah cukup sedar lebih dari utang aja kau sunnah. Ala lebih untuk kue itu mah lebih untuk lanjut jalan guys. Lah. Sawanta tu je pulang. Itu ah. Kalau itu jo. Kalau lah lebih. Lumayan. Mang kami galak ada. Sawanta pulang tanya lah. Bagalam bagi sunnah bilang. Ini mau teraga sebuah mak lah jo, itu salah lah baliknya kemari bilo. Ba tu jo. Iya kalau muna sunnah di kampung tu lah banyak luban aja tumbuh. Itu na urusan sunnah tu jo. Jo. Iya. Makasih. Iya sunnah. Ni macam boleh kalau iya. Awak kalau misal sunat detik. Okey dia tuju nya. Ada ni tuju mangare ni kini mai dah. Tete ya. Lai tete. Ada ni kau nak kena impo-imponya. Lah jo. Lah bayar tadi kan. Lah apa ilu lah. Tu dia nanti tinggalnya lah. Yo mangale lah tutu kopi wala dibawa lagi ya. Lah. Asalah. Ayo, dua anak saya boleh. Kamal kerana tak mendengarku.